Pernahkah anda rasa semakin kuat anda cuba mendapatkan sesuatu, semakin jauh ia lari daripada anda? Anda bekerja lebih keras, anda berfikir lebih kuat, anda mengawal setiap perincian, tetapi matlamat anda seolah-olah semakin menjauh. Anda terperangkap dalam satu kitaran usaha yang meletihkan, namun hasilnya tidak seberapa. Ini adalah satu pengalaman yang sangat biasa, satu paradoks yang menghantui ramai orang yang bercita-cita tinggi. Kita diajar sejak kecil bahawa usaha gigih adalah kunci kejayaan. Bekerja keras, jangan putus asa dan anda akan dapat apa yang anda mahu. Tetapi bagaimana jika kepercayaan ini sebenarnya adalah penghalang terbesar anda? Bagaimana jika jalan menuju pencapaian impian terhebat anda bukanlah melalui perjuangan dan paksaan, tetapi melalui sesuatu yang berlawanan sama sekali, iaitu penyerahan dan pelepasan? Ini mungkin kedengaran tidak masuk akal, tetapi dalam video ini kita akan meneroka satu kebenaran yang mendalam, disokong oleh sains kuantum dan kebijaksanaan kuno, yang akan mengubah cara anda melihat usaha dan pencapaian. Kita akan membongkar mengapa usaha terdesak anda sebenarnya menolak apa yang anda inginkan, dan bagaimana melepaskan kawalan boleh menjadi tindakan paling berkuasa yang pernah anda lakukan. Ini adalah paradoks usaha. Apabila anda begitu terdesak untuk mewujudkan sesuatu, anda secara tidak sedar menghantar frekuensi kekurangan kepada alam semesta. Setiap pemikiran yang berbunyi, saya mesti dapatkan ini, membawa tenaga asas yang mengatakan, saya tidak mempunyai ini sekarang. Anda beroperasi dari keadaan ketiadaan dan alam semesta yang berfungsi seperti cermin gergasi hanya memantulkan kembali keadaan dalaman anda. Ia tidak bertindak balas kepada apa yang anda katakan anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda pada ketika itu. Fikirkan tentangnya. Detik-detik kejayaan besar atau ilham sering datang apabila kita paling tidak menjangkakannya, dalam saat-saat rehat, semasa mandi, atau sejurus selepas kita akhirnya berkata, cukuplah, saya serahkan segalanya. Inilah saatnya kita berhenti melawan arus dan membiarkan diri kita mengalir. Di sinilah kesilapan faham sering berlaku. Penyerahan dalam konteks ini bukanlah sikap acuh tak acuh atau putus asa. Ia bukan bermakna anda berhenti mengambil tindakan. Sebaliknya, ia adalah satu keadaan aktif yang dinamakan koheren. Ia adalah amalan untuk merasai perasaan seolah-olah hajat anda telah pun tercapai. Anda tidak lagi mengejar, sebaliknya anda menyelaraskan frekuensi anda dengan realiti yang anda inginkan. Anda menjadi magnet, bukan pemburu. Anda berhenti menuntut daripada realiti dan mula bergema dengannya. Untuk memahami mengapa kita terperangkap dalam corak usaha paksa, kita perlu melihat ke dalam minda separa sedar kita. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran dan emosi kita dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk sejak kecil, kebanyakannya berdasarkan pengalaman emosi yang kuat. Jika anda dibesarkan dengan kepercayaan bahawa hidup ini sukar dan anda perlu berjuang untuk segala-galanya, maka minda separa sedar anda akan sentiasa menjalankan program perjuangan ini secara automatik. Anda mungkin secara sedar mahukan kemudahan dan kelimpahan, tetapi identiti dalaman anda adalah sebagai seorang pejuang. Jadi, setiap kali anda menetapkan matlamat, sistem anda secara automatik akan memilih jalan yang paling sukar kerana itulah yang ia kenali. Ia tidak tahu cara lain. Mencuba untuk memaksa hasil baru dengan minda sedar yang hanya berkuasa 5% adalah seperti cuba menukar arah sebuah kapal kargo gergasi dengan hanya menggunakan sebuah dayung kecil. Anda perlu memprogram semula kapten kapal itu, iaitu minda separa sedar anda. Anda perlu meyakinkannya bahawa
jalan kemudahan bukan sahaja mungkin, tetapi ia adalah jalan semula jadi anda. Jadi, bagaimana kita mula beralih daripada perjuangan kepada aliran? Jawapannya terletak pada pemahaman sains di sebalik penentangan. Apabila anda berusaha secara paksa, penuh dengan tekanan dan kebimbangan, anda mengaktifkan sistem saraf simpatetik anda, iaitu tindak balas lawan atau lari. Hormon stres seperti kortisol membanjiri sistem anda. Dalam keadaan ini, persepsi anda menjadi sempit. Anda hanya fokus pada masalah, pada ancaman. Otak anda tidak dapat mengakses bahagian kreatif yang boleh melihat penyelesaian baru. Anda secara literal menyekat keupayaan anda untuk melihat peluang yang mungkin berada tepat di hadapan anda. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan santai, percaya dan berserah, anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, iaitu keadaan rehat dan hadam. Dalam keadaan ini, kesedaran anda berkembang. Anda lebih terbuka, lebih kreatif dan lebih intuitif. Dari perspektif fizik kuantum, ini lebih mendalam. Teori kuantum menunjukkan bahawa realiti wujud sebagai lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Pemerhati, iaitu anda, adalah orang yang menyebabkan kemungkinan ini runtuh menjadi satu pengalaman nyata. Seorang pemerhati yang berada dalam keadaan huru-hara, tertekan dan tidak koheren akan mencipta realiti yang sepadan. Manakala seorang pemerhati yang tenang, fokus dan koheren, yang frekuensinya sejajar dengan apa yang diingini, mempunyai kuasa yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi medan kuantum dan mewujudkan hasil yang diingini. Ini membawa kita kepada perbezaan penting antara usaha paksa dan tindakan berinspirasi. Melepaskan bukan bermakna duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Tindakan masih diperlukan, tetapi asal usul tindakan itu adalah segalanya. Usaha paksa datang dari tempat ketakutan dan kekurangan. Ia terasa berat dan meletihkan. Tindakan berinspirasi pula muncul dari keadaan penjajaran dan kepercayaan. Ia terasa ringan, semula jadi dan bertenaga. Kuncinya ialah jangan bertindak untuk mendapatkan perasaan itu, sebaliknya dapatkan perasaan itu dahulu. Dan kemudian bertindak dari tempat itu. Apabila anda berjaya beralih daripada keadaan mencuba kepada keadaan menjadi, sesuatu yang ajaib mula berlaku. Medan tenaga peribadi anda yang kini bergetar pada frekuensi yang koheren dan sejajar mula berinteraksi dengan medan kuantum di sekeliling anda. Fenomena yang dipanggil penyesuaian atau entrainment berlaku. Sama seperti dua jam bandul yang akhirnya akan berayun dalam irama yang sama apabila diletakkan berdekatan, medan tenaga anda mula menyelaraskan atau menarik realiti yang sepadan dengan frekuensi baru anda. Realiti di sekeliling anda mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan keadaan dalaman anda. Inilah asal usul sinkronisiti. Anda secara tiba-tiba terfikir tentang seseorang dan orang itu menelefon anda. Anda memerlukan jawapan dan anda secara tidak sengaja terdengar perbualan yang memberikan jawapan itu. Peluang yang sempurna muncul entah dari mana. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah hukum resonans yang sedang beraksi. Alam semesta tidak memberi anda apa yang anda mahu. Ia memberi anda siapa diri anda. Apabila anda menjadi getaran kelimpahan, kelimpahan tiada pilihan selain muncul dalam hidup anda. Di sinilah ramai orang tersilap lagi. Mereka mengharapkan proses ini menjadi linear dan jelas. Mereka mahu melihat keseluruhan peta sebelum mereka mengambil langkah pertama. Tetapi alam semesta tidak berfungsi begitu. Ia sengaja tidak menunjukkan kepada anda gambaran penuh. Ia memberi anda kepingan-kepingan teka-teki satu demi satu. Tugas anda bukanlah untuk cuba memaksa semua kepingan itu bercantum sekaligus. Itu hanya akan membawa kepada kekecewaan. Kemahiran sebenar adalah untuk mempercayai proses itu.
Ambil kepingan yang diberikan kepada anda, hargainya, dan ambil langkah seterusnya berdasarkan maklumat yang tidak lengkap itu. Percayalah bahawa jalan itu akan terbentang di hadapan anda apabila anda mula berjalan. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke dalam kehidupan harian anda. Bagaimanakah anda boleh mengamalkan peralihan daripada paksaan kepada aliran setiap hari? Ia bermula dengan kesedaran. Setiap kali anda mendapati diri anda sedang bergelut, menolak atau berasa tertekan tentang sesuatu matlamat, berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Kenal pasti bahawa anda telah tergelincir ke dalam corak usaha paksa. Jangan menghukum diri sendiri, cuma perhatikan. Kemudian, buat pilihan secara sedar untuk melepaskan. Ini boleh dilakukan melalui satu pengisytiharan yang mudah, tetapi sangat berkuasa. Satu frasa yang boleh memprogram semula minda separa sedar anda dan mengubah frekuensi anda serta-merta. Ucapkan kata-kata ini dengan penuh perasaan, sama ada dengan kuat atau di dalam hati anda. Saya izinkan ia menjadi mudah. Rasakan maksud di sebalik kata-kata itu. Rasakan beban di bahu anda mula terangkat. Rasakan otot anda yang tegang mula mengendur. Dengan menyatakan ini, anda memberi kebenaran kepada diri anda dan kepada alam semesta untuk mencari jalan yang paling kurang rintangan. Anda beralih dari menentang kepada membenarkan. Anda membuka diri kepada penyelesaian kreatif dan sokongan yang tidak dapat anda lihat semasa anda berada dalam mod berjuang. Saya mahu anda melakukan sesuatu sekarang. Jeda seketika dan taipkan pengisytiharan ini di ruangan komen di bawah. Saya izinkan ia menjadi mudah. Dengan menulisnya, anda bukan sahaja menguatkan niat ini untuk diri sendiri, tetapi anda juga menyumbang kepada medan tenaga kolektif video ini, memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Sudah tentu, menstabilkan keadaan baru ini memerlukan latihan. Keraguan pasti akan muncul. Minda logik anda akan menjerit bahawa ini semua tidak masuk akal. Anda akan tergoda untuk kembali kepada cara lama yang penuh perjuangan kerana ia terasa lebih biasa dan kononnya lebih produktif. Apabila keraguan ini datang, jangan melawannya. Melawan keraguan hanya akan memberikannya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, akui ia. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Kemudian, dengan lembut, kembalikan fokus anda kepada perasaan hajat yang telah tercapai. Ingat kembali saat-saat dalam hidup anda apabila sesuatu yang hebat berlaku dengan mudah. Gunakan memori itu sebagai sauh. Satu lagi cabaran besar ialah apabila realiti luaran anda masih belum sepadan dengan keadaan dalaman baru anda. Anda mungkin telah mengamalkan keadaan membenarkan selama beberapa hari, tetapi hutang masih ada atau masalah masih belum selesai. Di sinilah kepercayaan anda benar-benar diuji. Adakah anda akan percaya kepada apa yang mata anda lihat, atau adakah anda akan percaya kepada frekuensi yang anda pegang? Ingat, terdapat satu selang masa dalam alam semesta fizikal. Perubahan dalam medan tenaga anda memerlukan masa untuk menjadi padat dan nyata. Dalam tempoh menunggu ini, tugas anda adalah untuk terus memegang frekuensi itu, tidak kira apapun. Teruslah merasa seolah-olah ia telah berlaku. Teruslah mengulangi, saya izinkan ia menjadi mudah. Setiap kali anda berjaya melakukan ini, anda mengukuhkan laluan saraf yang baru dalam otak anda dan menghantar isyarat yang lebih jelas kepada medan kuantum. Anda sedang membina momentum. Jangan berputus asa sejengkal sebelum keajaiban berlaku. Sebagai kesimpulan, mesej utama yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini adalah untuk beralih daripada mencuba kepada menjadi, daripada memaksa kepada mengalir. Manifestasi bukanlah satu proses menakluki realiti luaran.
Ia adalah satu proses menyelaraskan realiti dalaman anda. Tenaga yang anda laburkan dalam perjuangan, kebimbangan dan kawalan yang berlebihan adalah tenaga yang sama yang boleh anda gunakan untuk memupuk keadaan kepercayaan, penerimaan dan penjajaran. Realiti adalah cermin. Ia tidak akan memberi anda apa yang anda kejar. Ia hanya akan memantulkan kembali siapa diri di anda. Jadi soalan yang perlu anda tanyakan pada diri sendiri bukanlah apa lagi yang perlu saya lakukan. Sebaliknya, tanyalah siapakah yang perlu saya jadi. Jadilah orang yang sudah pun memiliki apa yang anda inginkan. Rasakan kesyukuran, kegembiraan dan kelegaan yang datang bersamanya. Bertindak dari tempat itu. Bercakap dari tempat itu. Buat keputusan dari tempat itu. Apabila anda melakukan ini, anda tidak lagi perlu mengejar impian anda. Impian anda yang akan mula mengejar anda. Alam semesta akan mengatur pertemuan, peluang dan sumber untuk membawa kepada anda apa yang sudah pun menjadi sebahagian daripada getaran anda. Mulai hari ini, jadikanlah ini mantera anda, amalan anda dan cara hidup anda. Setiap pagi apabila anda bangun dan setiap malam sebelum anda tidur, letakkan tangan di hati anda dan isytiharkan dengan penuh keyakinan. Saya izinkan ia menjadi mudah. Perhatikan bagaimana dunia anda mula berubah.